Assalamualaikum sahabat, apa khabar? Mudah-mudahan sihat semuanya. Kita berjumpa lagi di channel Masakan Liana. Okay, saya nak masak ni kuih kaswi ya. Kuih kaswi masak bahan-bahannya tak banyak simple je ya. Ni saya masukkan gula Melaka 4 keping gula Melaka. Ni saya masukkan sedikit gula putih, kapur, tepung gandum. Ni tepung ubi. Okey, kita masak air dia dulu air gula ni untuk buat kuih kuih kaswi ni. Kita acurkan gula Melaka dulu. Kita masak air gula dulu ya. Ni gula Melaka 4 keping ya. Lepas tu saya masukkan ni gula pasir setengah cawan. Untuk kemanisan masing-masing ya, nak kurang gula ke, nak lebih gula. Ni saya masukkan air 2 cawan air ya. Saya tukar ni dulu bahagian ni. Jom saya nak masak je atas dapur. Panaskan air gula je. Okey, ni air gula merah dah sejuk Kita boleh masukkan tepung ya. Ni masukkan sedikit kapur dalam 1 kudu je kapur air kapur. Okey, ni kita masuk tepung ubi dulu ya. Tepung ubi ni masuk dalam setengah cawan dia ya. Setengah cawan tepung ubi ya. Ni masukkan tepung gandum. Tepung gandum ni kita masuk 1 cawan dulu ya. Kita kacau-kacau dulu, kita masuk sikit dulu. Okey, kita masukkan 1 cawan lagi tepung gandum. Masuk dulu sikit ya. Kita masuk dulu semua lah. Kita masuk air. Macam ni dulu ya. Gandum 2 cawan, tepung ubi setengah cawan Ni kita masukkan air 1 cawan. Ni saya masuk air sikit lagi setengah cawan Ni 1 cawan. Ni air setengah cawan. Masa masak air gula tadi 2 cawan ya. Air gula saya guna masak air. Okey, saya tapis masuk dalam keruh ya. Dah loyang keruh Masuk dalam keruh tapis. Okey, dah siap dia, simple dia buat ni. Senang buat kuih kaswi ya. Jom kukus sekejap ya. Okey, kuih kaswi masak ya. Kita potong-potong ya, masuk dalam tempat ni.
dapat kelapa ya, daun kelapa. Bawang. Alhamdulillah dah siap ya. Kuih kaswi gede ya. Assalamualaikum sahabat semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Ariana. Okay, kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kawan-kawan pun boleh buat ni, senang dan mudah je. Resipi kuih kaswi.